kahwin, sebelum dia nak kahwin tu orang nak dia gitulah kot. Banyak lah. Lepas tu bila dah dia kahwin, dia tak boleh. Tak ada sentuh apa, cerai. Lepas tu dia jadi ni, kalau dia nak rapat balik dengan ni, dia akan kena ganggu. Kena tahu lah. Tak boleh tidur malam, gangguan, nampak macam tu. Macam tu lah, bila dah ni, orang-orang kuat saya semua dah tak ada dah arwah belakang lah kan. Tu Dia Allah Sayyidina Muhammad. Allah. Pertama, Ya. saya terima kasih sangat Kak Sudimai tempat saya ni. Kak satu jemaah yang sangat besar. Jemaah Darul Syifa ni jemaah yang luar biasa. Bukan gitu. Dah lah maksudnya ahli Darul Syifa ni besar, luas dan sangat-sangat dihormati. Masya Allah. Tak sodok ni sangat. Dah sungguh-sungguh. Saya remang bila Kak ada Kak pun perawat Darul Syifa apa semua ni, Allah Akbar. Saya ni mak rempih je. Tak ada lah sampai macam tu Ustaz. Tapi nak kongsi, kemudian ya. sebab apa? Sebab Tok Guru saya pesan. So dia kata apa? Kita ni dia kata Abah Ustaz pesan. Ya. Tu nak kongsi tu dia kata apa? Bila kadang-kadang Allah uji kita, contoh dia kata sampah masuk mata kita nak buang tak boleh. Betul. Kita Minta tolong. Minta tolong lah. Kita pakai kongsi lah. Dia kata kemudian dia kata jangan rasa diri kita bangga, dia kata tetapi minta tolong orang doakan. Ya. Kalau orang tu doa Allah Ta'ala bagi 30%. Kita 30% join lama-lama semua dia kata. Itulah saya ramai. Saya tak kira siapa. Yalah, kita pakai kongsi pakai tolong aku. Macam tu lah. Tapi kalau masalah anak tadi ni, kaedah saya, macam mana? Saya merawat menggunakan madu dan sauda. Sebab Nabi pesan rawatlah kamu dengan Al-Quran dan madu. Ya, asal dari Al-Quran. Ya. Jadi saya sure. Sure-nya Kak pujuk anak untuk makan madu saya. Ataupun Kak bagi tahu dengan dia, Kak jangan cakap Kak mai sini. Kak bagi tahu dengan dia, Mama rasa abang ada masalah. Mama sure abang pergi jumpa ustaz ni tengok. Contohnya tu. Supaya dia mai sini. Kalau bila dia mai sini nanti, kalau dia mai bersama dengan jin dia, sonok kita sembang. Betul. Sonok kita sembang. Saya tak peduli jin tu, setan tu daripada mana. Daripada keluarga sendiri ke, daripada orang kawan ke, saya tak peduli. Yang saya tahu jin pertama hang masuk Islam. Dan hang pindah duduk masjid, belajar agama di masjid, sembahyang berjamaah di masjid, dan hang ajak semua kaum jin masuk Islam. Yang kedua, kalau hang tak mau masuk Islam, yang kedua hang balik dekat tuan hang. Acik tak? Barang orang kita tak mau terima. Betul. Kalau hang tak mau balik, aku bakar. Jadi, kalau dia main sendiri, boleh sembang dengan jin dia, dia akan sedar, rupanya aku kena sihir. Kadang-kadang tuan badan tak sedar. Yang ni Ustaz, masalahnya dia sedar. Dia sedar. Dia sedar. Sebab apa? Tak tahulah, Allah mungkin Allah Ta'ala. Memanglah setiap ujian Allah uji untuk ada sesuatu hikmah disebabkan. Ya. Saya dapat ijazah daripada Ustaz ketika saya mengandung dia. Mengandung dia 6 bulan. Kemudian masa saya duduk merawat tu, orang kata apa, bila duduk merawat adalah pesakit-pesakit, kadang-kadang bila yang kena gangguan tu akan lari pergi kat dia. Sebab dia kata budak ni, dia kata jin tak ampiak kat dia. Lepas tu bila dah kita tu semua rahsia kita lah kan. Yalah. Tu kalau Allah bagi anugerah, redha lah. Ya. Tapi di sebalik anugerah ni dia tak mampu nak hadap. Kita pula bila ada ibu merawat anak lain Ustaz. Kita merawat anak orang lain. Ya. Merawat anak kita je rasa lain. Macam tu lah. Jadi bila dah ni, dia sedap kata dia kena ni. Dia sedap. Kemudian bila lah ni, sakat-sakat ni, bila kita nak ajak merawat, dia akan boykot saya.
Tu kalau boleh tu saya nak minta tolong Ustaz, tolong doakan supaya dia lembut, memaafkan. Dia tak bercakap dengan kita dan nenek-nenek. Dia jadi begitu. Dia bukan anak yang macam tu. Oh, dia jadi diam dah. Dia marah-marah. Oh, marah. Dia jadi macam tu dah. Oh. Padahal kan sebelum dia ganggu kena nak panggil-panggil main ni, dia tak ada masalah macam tu. Kita kata Ya. Dia makin. bila kita nak berubat ni, dia jadi pasal. Dia macam nak bagi kita tak bagi berubat dia lah. Macam tu. Oh, ya. Yang nak bawa tak boleh ni. Kalau Macam tu lah kalau Ustaz. macam tu kita kena guna kaedah lain dah. Tu nak minta tolong Ustaz, tolong tu. Kak beri nama dia di sini. Beri nama dia nak. Tolong tu. Saya ni ada masalah plastik habis. Rahmat.